Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke podcast Dilia episod 3, tempat sembang santai tapi berisi khas untuk cikgu-cikgu yang hebat, ibu bapa yang prihatin serta pelajar yang awesome di luar sana. Saya Syazwani, host korang untuk episod kali ini dan serius, topik kali ini memang power. Kita nak kupas satu subjek yang sering menjadi musuh dalam selimut ramai pelajar di luar sana, iaitu matematik. Tapi jangan risau, kita tak nak bincang berkaitan dengan formula ataupun nombor yang berjela-jela. Kita nak bincang berkaitan dengan macam mana cara nak pikat hati seorang pelajar supaya jatuh cinta dengan matematik. Biar matematik bukan lagi momok tapi akan jadi salah satu subjek yang ditunggu-tunggu. Gitu. Okey, dan hari ini saya tak bersendirian. Saya ditemani oleh seorang cikgu yang memang terkenal dengan idea yang sangat kreatif, pendekatan yang sangat luas dan paling penting semangat yang menyala-nyala bila mengajar matematik. Jom saya kenalkan Cikgu Azwan. Hai Cikgu, apa khabar? Khabar baik, Syazwani. Okey, Cikgu Azwan merupakan seorang cikgu yang berpengalaman dalam subjek matematik dan matematik tambahan sejak tahun 2002. Beliau aktif membimbing pelajar secara bersemuka dan juga secara online. Serta aktif untuk seminar dan juga bengkel pendidikan di seluruh Malaysia. Okey. Sebelum kita mulakan, macam mana cikgu ke sini tadi? Okey ke perjalanan? Ada jam ke? Alhamdulillah, hari ini situasi yang sangat baik, cuaca yang baik untuk datang ke sini. Semalam sebenarnya saya sudah buat satu tinjauan lah supaya tidak mengelakkan kesesakan lalu lintas, nak cam jalan kat mana. Jadi semuanya Syazwani alhamdulillah dipermudahkan hari ini tepat pada masanya. Okey, faham. Alright, so kita terus ke topik yang seterusnya. Okey. Saya nak mula dengan satu soalan yang agak simple tapi sebenarnya agak deep. Kenapa ramai sangat pelajar sekarang dia macam rasa takut, rasa tak suka ataupun dia rasa macam tak minat langsung lah dengan matematik? Boleh tak cikgu explain sikit, terangkan? Boleh, kenapa boleh, insyaAllah. Okey, sebenarnya bila bercakap tentang subjek matematik, dia adalah masalah yang melibatkan secara keseluruhan lah. Boleh dikatakan anak-anak daripada sekolah rendah dan juga sekolah menengah, mereka menghadapi masalah matematik. Itu fakta yang kita kena terima selaku ibu bapa, guru-guru kan, dan juga kakak-kakak, adik-adik kepada adik-adik mereka. Memang akan nampak matematik merupakan satu subjek boleh dikatakan sebagai killer subjek lah. Itu sebenarnya. Dan menjawab pada soalan Syazwani tadi, kenapakah matematik merupakan satu stigma negatif kepada mereka? Apabila mereka mula merasakan matematik ni satu subjek yang tidak berapa mesra kepada mereka. Tak sama dengan bahasa. Kalau kita sebut bahasa ibunda, bahasa Melayu, bahasa Inggeris merupakan language, tetapi matematik tidak bagi mereka. Kerana sesungguhnya matematik ini dipayungi oleh konsep yang betul, asas yang betul, melibatkan nombor, melibatkan pecahan, peratus dan sebagainya. Jadi beberapa benda yang kita perlu kira, kita kena ambil kira. Kenapa pelajar tak suka subjek matematik? Setengah-setengah pelajar, ya, kita panggil macam tu. Kerana mereka tidak pernah kenal matematik ni dengan cara yang betul dan tepat. Faham. Mereka dimomokkan dengan subjek matematik ni begitu. Macam kita momok dengan jangan pergi kawasan tu, ada hantu. Contoh kan. Jadi kita dah mula rasa macam memberi rasa takut kepada mereka. Maknanya kita tak rasa, okey abang, kalau tak dapat jawab ini tak apa, kita cuba cara lain. Maknanya stigma negatif itu dibawa daripada sekolah rendah menuju ke sekolah menengah dan tidak mustahil ke IPTA dan IPTS. Itu yang kita risau bila kita tidak ada reflect untuk persepsi tadi. Okey,
Antara yang kita boleh bawa bagaimana nak letakkan matematik ini ataupun persepsi pertama ialah anak-anak ini mempunyai pengalaman awal yang sangat negatif. Negatif bermaksud dengan persepsi mereka, dengan pengalaman mereka dan dengan kebolehan mereka tu dinafikan. Maknanya mereka tak faham asas daripada awal, mereka selalu kena marah oleh guru-guru mereka, oleh ibu bapa. Maknanya tidak ada peluang. Maknanya kena marah terus. Maknanya tidak diberi peluang. Dan juga sampai satu tahap mereka akan malu menjawab soalan. Itu yang kita takut. Mereka cuba untuk membelakangi. Mereka tidak ke depan untuk menjawab soalan. Yang pertama, itu yang menyebabkan mereka rasa macam menakutkan mereka. Yang pertama. Yang kedua, saya nampak dalam isu ini anak-anak yang didedahkan dengan matematik ini tidak mendapat pendedahan yang betul. Matematik adalah kehidupan. Kehidupan adalah matematik. Mereka tidak pernah tak nampak gambaran macam tu. Contohnya, kenapa kita belajar wang contohnya? Kenapa kita belajar masa dan waktu? Kenapa kita belajar nombor bulat? Sebenarnya kalau kita kata nombor bulat ini yang kita belajar digit kosong hingga digit 9. Sebenarnya itu adalah asas 10 yang kita belajar masa tingkatan 4. Kita cuba kaitkan nanti. Bila contohnya guru-guru mesti kaitkan antara digit nombor bulat itu terhasil pada digit kosong hingga digit 9. Cuba Wani kira. Kalau 10, Wani akan sebut gabungan digit 1 dengan kosong. Macam tu. Jadi anak-anak ini sebenarnya bila mereka rasa matematik is fun, mereka rasa, oh ya ke cikgu, nak tahu lagi, macam tu. Jadi suasana untuk meletakkan matematik itu fun terletak pada tanggungjawab seorang guru dan juga seorang orang kata apa yang membimbing mereka lah. Okay. Ibu bapa pun boleh. Kan? Okay. Tapi sebab kebelakangan ini ibu bapa tak ada masa untuk mendekati anak-anak dengan pelajaran. Itu sebenarnya. Jadi mereka tidak dapat meneruskan konsisten daripada sekolah. Kan? Kalau sekolah ada teknik yang bagus, tapi setakat di sekolah saja ni, maknanya di rumah orang kata apa tak disambung kesinambungan keseronokan itu yang kita risau. Okey. Dan satu lagi, saya nampak juga isu ini minta maaf saya sebut, cikgu-cikgu juga agak struggle untuk menjadikan matematik itu hidup. Matematik itu nampak hidup, subjek bukan subjek yang agak mengira saja, tapi dengan kata lain pelbagai aktiviti boleh disampaikan kepada anak-anak sekolah rendah dan sekolah menengah. Itulah yang saya dapat highlightkan dulu. Kenapa mereka orang kata apa agak skeptikal dengan subjek matematik. Okey. Itulah betul. Okey. Saya faham dengan apa yang cikgu terangkan tadi. Okey, seperti mana yang kita tahu, okey sekarang ni mostly pelajar banyak duduk dekat sekolah kan. Okey. So dia banyak berdepan dengan cikgu-cikgu kan. Okey. So dan saya suka dengan point cikgu tadi, kenal dengan cara yang betul. Tak kenal maka tak cinta, right? Betul. Okay, macam love story lah juga kan. Kalau contoh first impression kita dah buruk, tentu next step tu dah tak nak dah. Betul tak? Betul. Saya rasa first impression sangat-sangat menarik. Apa-apa subjek sebenarnya, bagaimana kita nak menarik mereka untuk jernihkan subjek tersebut, berjalan dengan subjek tersebut, dia melibatkan first impression. Kalau anak-anak contohnya di peringkat tadika ataupun di peringkat sekolah rendah telah dimomokkan dengan matematik itu satu subjek yang cukup susah, dengan tanpa bimbingan yang betul, bimbingan yang tepat, bimbingan yang ceria, yang orang kata apa seronok, menyebabkan matematik itu tak boleh dibawa ke peringkat lebih tinggi lagi. Itu sebenarnya. Jadi kalau first impression tu buruk, bermakna susah nak dapat peluang kedua. Second chance susah. Jadi saya terus tak minat lah. Boleh jadi tak minat. Terus tinggalkan terus benci lah. Terus benci. Okay, so kita memang kena start daripada awal. Betul lah, daripada budak, daripada kecil lagi lah kan. Okay. So cikgu, saya yakin cikgu mesti ada banyak sangat pengalaman yang menarik kan. Okay, boleh tak cikgu share yang cikgu rasa kisah tu yang betul-betul sangat cikgu rasa, this is why I teach math. Okay, mungkin dulu cikgu pernah jumpa
ada pelajar yang dulu dia sangat benci matematik, tapi bila cikgu dah bagi pendekatan dekat dia, terus dia punya minat tu melonjak naik. Ada tak cikgu? Ada, terlalu banyak Wani. Sebab pengalaman 2002 saya Yelah, mengajar matematik. 2002 kan. Sehinggalah ke 2025, maknanya lebih kurang 2 dekad 3 tahun lah. 2 dekad 3 tahun. Lama. Dan Wani ingatlah, sebab bila kita mengajar secara semuka dan secara online, dia ada persepsi berbeza lah. Online kita tak nampak wajah anak-anak, cuma suara saja dengan teknik kita saja yang bergerak di skrin laptop dan sebagainya dan Zoom. Tapi di semuka ni kita di peringkat saya sendiri, saya kena beli jiwa mereka. Saya kena beli jiwa mereka. Saya tak boleh menganggap saya ni cikgu yang agak tegas kepada mereka. Cuma saya menjadi pembimbing kepada mereka, dalam erti kata pembimbing yang mereka rasa macam, cikgu boleh tak saya nak share ilmu, nak berkongsi masalah saya. Sebab saya cerita sikit ni. 2002 boleh. Sampai ke 2020 sebelum PKP berlaku, memang saya pergi ke rumah-rumah pelajar. Saya cari pelajar yang call, kita temuduga sikit, kita interview sikit, betul ke nak sanggup ke betul ke nak suruh cikgu datang rumah, sanggup ke berubah, kita macam tu. Bila kita dah beli keyakinan pelajar, keyakinan ibu bapa untuk kita temuduga tu, kita temuduga peringkat pertama, mereka kata tak apa cikgu, saya sanggup bayar. Maknanya mereka sanggup untuk menerima kita menjadi salah satu keluarga. Saya nak bondingkan mereka. Bila kita datang ni, kita dah jadi ahli keluarga baru kepada mereka. Dalam erti kata lain ialah kita nak mereka ini, orang kata apa, menerima kita ni sebagai mentor. Mentor kan. Jadi anak mereka tu protege. Jadi bila kita mereka percaya, mereka akan mula rasa selesa dengan kita hadir, mereka mula rasa positif kepada anak mereka. Okey, saya bawa satu contoh lah kepada Wani. Ada 2 cerita lah kan. Yang pertama, ada seorang pelajar saya dulu, dia jenis pendiam. Kita pergi tu dia pendiam je. Macam, abang kenapa ni bang? Macam dia tak suka kan, macam benci lah, kita benci. Dia kata dia selalu tinggal kosong je jawapan dia, sebab tak ada basic, tak ada asas, tak ada kekuatan, tak ada ilmu yang nak jawab dalam worksheet yang diberi tu. Jadi bila saya tanya dia, dia cakap, cikgu saya ni terlalu tak pandai matematik, dengan kata lain jahil lah matematik kan, ataupun dengan kasar sikit bodoh lah matematik lah, memang tak boleh. Kosong jadi, terus kata kosong terus lah, dia tak jawab apa. Jadi saya pun sakit hati jugalah mula-mula tu. Tapi saya rasa ini cabaran utama sebagai kita pendidik, kita sebagai pembimbing. Jadi kita perlu untuk buat sesuatu. Jadi jangan mulakan dulu dengan, kalau anak nak begini Wani ya, kita tak boleh mulakan mereka dengan gear 5-6 terus. Kita kena relax dengan mereka. Kita kena explore apa masalah mereka. Rupanya mereka tak minat daripada sekolah rendah lagi. Kalau yang kes tadi, contohlah adik tadi sekolah menengah. Maknanya sekolah rendah tu mereka dah terbiasa dengan fail, terbiasa dengan gagal. Apatah lagi bila menengah. Jadi lagilah advance. Lagi advance. Dan apatah lagi yang masalah sekarang ini, apabila mereka nak ke tingkatan 5 SPM kan. Jadi kita kena buat sesuatu sebagai pembimbing alternatif ataupun tutor akademik ni, kita kena buat sesuatu. Jadi saya mulakan macam sekolah menengah ini, kita nak mula dulu dengan asas nombor, contohlah kan, asas nombor. Kemudian kita nak, kalau anak-anak SPM ni, kita mula dulu dengan algebra, kita mula integer, kita mula dengan linear. Kenapa tu sebenarnya? Sebab kalau anak-anak ni dia tingkatan 5, dia tingkatan 4, dia tak menguasai jantung matematik. Saya letakkan sebagai jantung ya. Kita ada 3 jantung matematik sebenarnya. Jantung matematik menengah ya. Kita ada integer, positif negatif, kalau Wani ingat lagi. Kita ada algebra, kembang, faktor, pecahan algebra kan. Kemudian kita ada satu lagi ialah linear, persamaan linear. Wani ingat lagi persamaan linear serentak kan, dia ada serentak, ada kaedah banyak tu kan. Kita ada kalau ingat balik tingkatan 2 kita berapa 3 ke? Kita ada 2 kaedah dulu. Kita ada kaedah penghapusan dengan pergantian. Kalau anak-anak tak tahu bagaimana nak cari nilai X dan Y melalui penggantian dan penghapusan, mereka tak akan boleh jawab. Apatah lagi, semua bab-bab yang kita kata ini sebenarnya dia berkaitan dengan keseluruhan ini, berkaitan dengan 3 jantung tadi. Algebra, integer, algebra dengan linear. Maknanya
datang satu lagi topik iaitu matrix nanti. Kan matrix di atas 5 nanti dia tambah satu lagi. Tadi Wani kata ada 2 kan, sekarang ada 3. Maknanya kita boleh mencari nilai X dengan Y melalui 3 benda: penghapusan, penggantian dan juga matrix. Jadi kalau kita tak boleh bawakan mereka kepada lebih menarik, mereka akan rasa fail. Okey. Dan saya nak sambung sikit lagi tadi, bagaimana pendekatan kita bawa, jangan terlalu bebankan mereka dengan keputusan segera macam instant result, jangan. Sebab kita perlu ada jiwa mereka, perlu ada perjalanan journey yang menarik untuk mereka supaya mereka akan ikut kita kan. Mereka ikut acuan kita. Maknanya saya akan reka soalan-soalan kan. Kalau dia minat komik, kita reka dari sudut dia suka komik, kita reka dalam bentuk yang komik ringkas tapi menjurus kepada matematik. Itu yang menjadikan matematik is fun dan dia rasa macam, cikgu, bila cikgu nak datang lagi? Saya rasa saya nak main lagi game yang sama. Dah excited. Bila excited, dia akan cikgu. Sekarang kan WhatsApp kan, cikgu, boleh ke cikgu datang setiap kali? Tak boleh, kata tak boleh. Setiap hari tak boleh lah kan. Sebab kita ada komitmen lain, tapi nak cakapnya dia dah mula berminat. Dan hala tuju kita yang pertama sebagai guru ni sebenarnya tunjukkan minat dulu. Selepas kita beli jiwa mereka, beli minat mereka, insya-Allah mereka akan terus dapat lah. Dan mereka akan orang kata komit untuk buat latihan. Dan alhamdulillah Wani, yang cerita tadi tu maknanya akhirnya mereka pelajar tadi mendapat B dalam peperiksaan akhir tahun, dan B itu macam A+ lah untuk yang fail macam mereka, macam beliau tadi kan. Jadi tinggilah dia naik kan daripada fail ke B+. Betul, itu yang kita nak supaya satu tahap nanti mereka akan kenang bahawasanya kehadiran kita itu memberikan nafas baru kepada mereka. Yang tu saya rasa terbaik, insya-Allah. Itulah. Okey, yang penting sekarang ni minat je sebenarnya. Kalau tak minat memang tak lah kan. Okey, yang penting minat. Okay. Apa-apa pun minat. Apa-apa kena minat dulu. Apa-apa minat kan. Okey. Alright. Okey, so kita masuk kepada bab yang seterusnya. Okey, bab ni adalah ramai yang tengah tunggu-tunggu, iaitu bab tips dan praktikal. Okey. Okay, boleh tak cikgu share macam mana pendekatan yang paling menjadi bila cikgu nak minat tarik pelajar dalam subjek matematik ni? Ada tak pendekatan yang berkesan cikgu rasa? InsyaAllah ada. ada mesti ada punya. Ada banyak pengalaman. Sebab 23 tahun tu pengalaman mendewasakan Wani pengalaman mendewasakan. Okey, saya tak macam ni lah. Saya letak ada 5 benda yang cikgu-cikgu harus ada lah, dan anak-anak perlu ada juga. Okey, yang pertama ialah kalau kita nak lakukan sesuatu perubahan kan untuk subjek-subjek seperti subjek matematik ini, yang pertama tengok balik teknik yang berlibatkan kontekstual. Kontekstual ni maksudnya cuba kaitkan dengan kehidupan. Begitu. Maknanya contohnya kita ajar anak-anak ni topik peratus. Cuba kita kaitkan dengan orang kata apa, diskaun kan, jualan murah kan. Jadi bila kita kaitkan mereka benda itu, kita akan cakap kat mereka, abang, kalau abang tak pandai peratus, abang mungkin boleh kena tipu. Macam mana nak beli barang? Macam nak beli barang. Katalah contoh, harga laptop 3,000, dapat diskaun 50%. Kalau abang congak, abang kena bayar 1,500 je. Tapi di akhir nanti bila cashier ambil 1,700, abang dah short 200. Kata kan, abang dah rugi 200. Jadi mereka kata, oh ya betul juga cikgu kan. Jadi abang tak kena tipu sentiasa. Tak nak cikgu. Saya rasa duit itu bernilai bagi saya. Betul. Jadi contohnya bagi kita umat Islam pasal masa dan waktu, right? Contoh, bagaimana kita diberikan pendedahan tentang waktu-waktu solat, melibatkan masa, melibatkan waktu kan. Masa apa itu masa, apa itu waktu. Kita terangkan kat mereka bahawasanya masa dan waktu itu dua entiti berbeza yang bila digabungkan menjadi sesi yang agak eksklusif. Contohnya saya kata, sekarang ni kita berada pada pukul 3, contohlah pukul 3. Maknanya kita ada 2 saja, 3 pagi ke 3 petang. Mustahil lah 3 pagi dari 3 petang. Jadi kita akan cakap masa ialah jam 3. Berapa? Waktu adalah petang. Maknanya jam 3 petang. Maknanya kalau jam 3 saja,
tak tahu 3 berapa, 3 pagi ke 3 petang, ada pertanyaan kat situ. Jadi kita nak jadikan mereka menarik. Itu adalah kontekstual. Okey. Yang pertama, kalau yang chef-chef ni dia nak buat resep masak-masak. Dan ikut portion dia garam banyak mana, kan berapa gram, nanti dia letak kilogram raya ni contoh kan. Jadi kita tak nak masih habis lah. Jadi cerita P. Ramlee kan, taruh garam tu dalam periuk kan, main letak campak aje. Letak campak. Semuanya ada seni dia, seni ilmu, seni matematik. Okey, yang pertama. Yang kedua, tip yang kedua, saya rasa gamifikasi sangat penting sekarang ini. Kita berada di era-era yang digitalized teknologi ni. Jadi macam kelas saya sendiri pun kita buat quizzes supaya anak-anak sekolah rendah ni dia tak boleh kalau kita letak 1 jam suku, 1 jam setengah mengajar saja. Jom kita bermain bermain sambil menuntut ilmu. Jadi bila mereka tengok sistem pergerakan dalam kahut, dalam quizzes, dalam game-game yang ada cacahan sebagainya, mereka rasa kelas cikgu very fun, cikgu. Saya rasa macam kalau tertinggal je kelas cikgu, memang saya rasa macam rugi. Tak sama dengan rakaman. Sebab kita rakaman lain, rakaman tengok je, tak boleh bergerak kan, tak boleh berinteraksi. Okay, yang kedua, gamifikasi. Yang ketiga, visual dan teknologi ini kita gunakan video animasi. Ambil kesempatan dengan percuma dah sekarang ni, banyak benda-benda aplikasi software percuma. Dan supaya, kenapa Wan ni? Sebab kita nak ada satu interaktif apps yang menghidupkan matematik. Supaya matematik ini bukan setakat dia buku saja, dia boleh berkembang menjadi satu idea yang menarik. Wow, dapat macam tip top kan. Okay. Yang keempat ialah, of course Wan ni, ini kena tak boleh tinggal, activity hands on. Okey, yang ni Wan ni pernah memang dengar origami kan, origami, lipat kertas, susun blok. Saya pernah ajar student saya kan Wan ni tengok kalau saya buat satu topik pecahan, untuk pecahan kita tunjuk sikit sini Okey. Contoh, bila kita katakan anak-anak nak hafal tak pecahan 5? Bila dia kata pecahan 5, saya tak hafal cikgu. Okey, pecahan 5 ni sebenarnya pecahan paling mudah. Kalaulah Allah bagikan kita ni tangan ni, kita boleh buat macam ni untuk pecahan 5, tak payah bawa toyol apa. Ini sebenarnya pecahan 5. Okey. Kan? Bila cikgu buka ini satu, cikgu akan dapat berapa jari cikgu tu buka? 2. Jadi anak-anak boleh anggap 0.2. 1/5. Tapi bila cikgu buka 2/5, cikgu buka berapa Wani jari cikgu? 4. Jadi 0.4. Jadi kalau cikgu buka 3 jari, berapa? 6, 0.6. Jadi mereka kata, wow cikgu, saya tak payah bawa apa-apa ni membantu, bawa tangan yang Allah bagi je. Jadi kalau kita buat 0.4, 4 kali 4/5, berapa jari cikgu tu buka? 8. Jadi 0.8. Dan kalau cikgu buka 5/5, 1 lah, 1.0. Itu contoh benda yang ada, benda yang ada di sekeliling kita yang kita boleh manfaatkan apabila berperasaan. Jadi anak-anak ni bila mereka rasa macam ni, mereka cakap, cikgu memang teruja. Itulah contoh-contoh. Dan akhir sekali, storytelling. Storytelling tu bagi saya, kebijaksanaan guru ialah buat soalan-soalan yang berbentuk cerita. Cerita, contohnya cerita-cerita tu kan kita tahu kebat adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Kenapa ada kebat? Kerana ada 2 elemen sekarang ni, soalan berbentuk asas dan soalan berbentuk penyelesaian masalah. Dan kebat itu sebenarnya soalan berbentuk penyelesaian masalah. Zaman Wani, zaman cikgu pun dah ada dulu. Penyelesaian masalah tu macam mau kepada macam situasi. Betul, situasi cerita. Kan? Ataupun kita boleh katakan storytelling lah dengan kata lain. Di mana bila kita buat storytelling ini, dia dan kita cerita tentang analisa soalan itu, mereka lebih mudah ingat berbanding mereka hafal. Itu sebab storytelling itu antara tip yang saya gunakan untuk penyelesaian kebat. Dan storytelling itu sangat-sangat menarik apabila kita minta anak-anak selalu orang kata menganalisa soalan kan, supaya sebelum mereka menggunakan formula yang betul, mereka kena analisa kan daripada cerita penyelesaian masalah tersebut. Okay, itu 5 lah yang saya bagi dulu dengan masa yang ada. Okey, thank you cikgu. Okey, banyak sangat. Okey, tadi untuk saya suka dengan cara cikgu yang tangan tadi, pecahan tu, benda baru yang saya belajar. Benda baru walaupun dah lama tapi benda baru kan. Bagi saya benda barulah. Okey, so budak just bawa tangan, memang bawa tangan je. Tangan tak tinggal lah. terus boleh kira kan. Okey, so cikgu, kita terus masuk kepada segmen yang seterusnya.
Okey, segmen ni macam fun sikit. Okey, segmen yang bernama mitos pasal matematik. Okey, cikgu pernah dengar kan mitos kan? Okey. Okey, saya akan baca satu statement dan cikgu boleh komen dan sama ada mitos yang saya sebut tu sama ada betul ataupun tidak ataupun sebenarnya salah faham je sebenarnya kan. Okey, betul. Okey, setuju? Ready? Setuju, ready. Alright. Okey, kita tengok mitos yang pertama. Kalau tak pandai congak, memang tak boleh pandai math ni. Betul ke cikgu? Saya tak setuju dengan tu. Mitos pertama tu tak betul. Kerana apa? Sebab matematik ini bukan sekadar congak. Memang daripada sekolah rendah dulu kita banyak diajar untuk congak. Tapi bila nombor tu besar, kita dah tak boleh congak dah. Dan bila menengah, kalkulator dah dibenarkan. Okay? Sebab kita dah melibatkan juta, bilion, trilion dan sebagainya. Jadi tak betul matematik itu sekadar congak, tapi dia melibatkan kefahaman mendalam tentang asas yang dibincang. Contohnya, kita cerita tentang asas nombor. Bagaimana penukaran asas itu berlaku? Macam mana nak tukar asas 2 ni untuk anak-anak form 4 kan, untuk SPM? Bagaimana cara kita nak menukar ke asas 2 kepada asas 5? Apa konsep yang ada? Konsep yang ada ialah kita kena menukarkan dulu asas 2 itu kepada asas 10 dan 10 kepada ke-5 macam tu. Itu sebenarnya dibayangi oleh konsep, bukan congak. Kalau congak mungkin pelajar dia kena tulis juga dia kena kan? Dia kena tulis dan dia kena macam visualkan benda tu baru kira. Maksudnya congak itu sebenarnya orang kata apa, bonus kepada anak-anak yang dia memang ingat sifir, dia dah tahu teknik-teknik itu adalah bonus. Biasa kalau congak-congak ni untuk sekolah rendah boleh terima, boleh lagi lah. Okay. Tapi menengah naik tak sekolah menengah relevan. terus yang budak-budak terus guna kereta, satu darab 2 guna kereta terus. Congak pun dah tak guna dah lagi tu. Boleh guna kereta, ada bantuan dia. Maknanya satu lagi, maknanya kenapa saya nafikan congak itu kalau nak pandai matematik bukan sekadar congak, kerana apa? Dia melibatkan kefahaman, dia melibatkan logik dan melibatkan strategi. Itu yang paling penting. Itu mitos pertama, saya tak setuju. Mitos pertama. Okey, sama, saya pun tak setuju. setuju. Kesian kat anak-anak yang tak congak lah kan. Betul. Sebab congak ni dia macam kalau macam contoh kalau pelajar tu ingat sifir, dia terus boleh congak. Kalau macam mana pula kalau pelajar tak suka tak ingat sifir. Adakah kita boleh nafikan kata-kata abang tak pandai matematik out of track? Tak boleh lah, kesian. Jadi kita kena ada kaedah kedua lah. Kalau tak ingat sifir, abang tak apa, tak ada masalah, adik tak ada masalah. Yang paling penting guna kaedah penyeneraian. Betul. Kena buat one by one lah kan. Okey. Alright, kita pergi kepada mitos kedua. Okey, mitos kedua ni dia cakap matematik ni untuk orang bijak je. Betul ke cikgu? Itu pun saya nafikan. Tidak betul. Tak semestinya kan. Sebab saya ajar semua anak daripada tahun 1 sampai tingkatan 5. Maknanya anak-anak yang datang ini, mereka yang nak pilih kita sebagai guru mereka ialah mereka mungkin kurang bijak. Ataupun kurang diberi pendedahan yang betul. Jadi alhamdulillah selepas kita berjaya mengubah result mereka tiba-tiba dah jadi bijak dah. Maknanya bukan melalui bijak asli lah. Maknanya bukan bijak asal. Maknanya mereka boleh dibentuk. Bijak adalah subjektif yang boleh di-train, yang boleh dibentuk apabila kita menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dan serasi dengan mereka. Akhirnya mereka keluar daripada kepopong gagal, kurang bijak kepada lebih bijak. Betul. Dawan ni cikgu nak share satu. Pada tahun lepas 2024, anak-anak di sekolah menengah datang dengan cikgu. Dia kata melalui cikgu sekolah, dia kata, cikgu boleh tak bantukan anak dia 4 orang, anak-anak murid dia lah 4 orang, semua fail matematik. Sekolah menengah. SPM ni Wani SPM. Lepas tu cikgu kata tak apalah, datanglah. Tapi cikgu kenakan syarat kat dia, Wani. Cikgu kata kat dia, nak datang boleh rumah saya, tapi kena ambilkanlah intensif sebanyak 8 jam. Wani bayangkan, hantar daripada satu tempat ke tempat cikgu Shah Alam, kena hantar 8 jam. Macam ibaratnya cikgu nak jampikan mereka lah. Nak terapikan mereka. Maknanya daripada pagi pukul 9, dia ambil pukul 5, pukul 6. Selepas solat asar semua. Jadi alhamdulillah, kita minta, sebab dia datang dengan keadaan yang fail, bukan keadaan yang sederhana lulus, tak, dia fail. Dan kita bentukkan mereka dalam beberapa sesi. Dia datang Sabtu contoh kan, cikgu tak silap saya dalam 6 sesi, 6 kali Sabtu dia datang.
Awal-awal tu 6 datang kali Sabtu maksudnya sehari 8 sekali jam. 8 jam. Wah, ni kena kira kan 88 jam. Tapi cikgu ajar 4 orang serentak, bermakna cikgu sedang membantu 4 orang kepala untuk untuk bangkit daripada kurang bijak kepada bijak. Jadi akhirnya selepas mereka tu dapat result tu, cikgu terkejut. Salah seorang mereka dapat A. Oh, Alhamdulillah. Mereka call cikgu. Dia kata, cikgu, excited lah. Cikgu ada kat rumah ke cikgu? Lagi. Ada. Kenapa ni? Cikgu dah suspend dah. Rupa-rupanya dibawa satu hadiah yang agak, ya Allah, ya Tuhanku, tak perlulah hadiah tu kan. Tapi nak cakapnya penghargaan. Dia cakap, Allah, cikgu pun mula dah segar-segar terima dia. Mungkin dia terkejut kot sebelum ni kan. Betul. Dia tak ni kan fail sebelum kan. Tu, fail. Okay, F terus. Maknanya itu nak cakapnya kita nafikan mitos tadi. Anak-anak yang kurang bijak pun kalau dengan bimbingan yang betul, dengan perancangan yang hebat, perancangan yang sistematik daripada cikgu-cikgu yang membimbing, insya-Allah boleh. Jangan takut. Yang tak bijak tu jangan takut. Jangan dengar yang tak bijak, saya tak bijak. Oh, boleh jadi bijak dengan syarat belajar dengan betul. Teknik betul, insya-Allah. Saya sokong. Okey, sokong. Dan satu lagi saya rasa, saya nak add on lah sikit lah kan. Okey, tak semestinya orang yang bijak. Lepas tu lagi satu, dia mesti satu lagi kena rajin kan. Betul tak cikgu? Rajin. Kalau tak rajin, macam mana nak bijak? Betul tak? Dia package lah tu. Package. Bijak dan rajin. Betul. Okey, so kita pergi kepada mitos yang ketiga. Betul tak cikgu? Kalau dah lemah daripada darjah 1, memang takkanlah boleh catch up untuk seterusnya, betul tak? Tak juga kan? Sebab darjah 1 kita belajar benda lain kan? Darjah 1 benda lain, tapi tak dinafikan apa yang kita belajar darjah 1 dibawa ke darjah 2, dibawa ke darjah 3, darjah 6 dibawa ke darjah 1, tapi tak semuanya lah. Macam contoh dah, cikgu ambil satu contoh. Kalau kita belajar nombor bulat daripada tahun 1, maknanya benda yang sama je, cuma di-enhancekan nombor lah. Mungkin darjah 1 belajar sampai 100, darjah 2 belajar sampai 1000, tapi bunda sama. Dia semakin naik lah semakin kan? naik je. Maknanya cuma kita ada teknik lah. Contohnya bila tak faham darjah 1, tak apa, kita anggap sebagai reset lah. Kita ajar balik masa bila anak tu darjah 3, kita ajar balik dia apa ilmu-ilmu asal darjah 1. Maknanya kita tak boleh katakan bila tak faham darjah 1 confirm darjah 2, darjah 3 akan masuk, tak. Darjah 1 mungkin dia mengalami sisi gelap contoh kan. Jadi bila tahun 2, tahun 3, tahun 4 tu, insya-Allah dia dah mula refresh ataupun idea baru dengan cikgu-cikgu yang lain pula kan. Maknanya Wani faham kan, bila ibu bapa ni bila dia tengok anak dia tak masih tuition tapi tahun 1 tu merosot, dia ada satu pendekatan baru untuk bawa cikgu lain pula. Ada cikgu lain tu lah akan datang sebagai adiwira. Sebagai adiwira yang menyelamatkan anak mereka daripada kepompong gagal kepada lulus dan akhirnya terbaik, insya-Allah. Jadi tak betul. Tak betul kan? Okey, tak semestinya kan. Tak betul. Cuma tak dinafikan ada juga pelajar yang agak perlahan matematik. Bila mereka perlahan, kita jangan putus asa sebab kita kena gunakan kaedah yang pelbagai kaedah yang akhirnya mereka boleh pilih kaedah-kaedah yang lain. Mungkin mereka kena praktis lebih, macam Wani kata, kena rajin sikit. Anak-anak yang tak catch up awal ni tak ada masalah, cuma dia kena lebih extra lagi effort dia. Extra rajin, betul. Extra rajin tu penting. Extra rajin. Banyak dia matematik ni dia kena banyak buat latihan. Betul. Apa-apa latihan. Yang penting sekolah rendah CV, betul tak? Sekolah rendah kalau cikgu boleh simpulkan sikit, kalau jantung matematik tu sekolah rendah memang CV dan asas kan? Nombor macam tambah, tolak, darab, bahagi. Itu sangat penting. Untuk menengah, jantungnya lah 3 tadi. Integer, algebra dengan linear. Pegang 3 tu. Tiba-tiba saya teringat dulu masa kecil, masa saya sekolah rendah. Tak silap darjah 4 ke darjah 3, saya tak ingat. Masuk je cikgu, tak boleh duduk dulu. Kena hafal CV dulu. Kena macam saya jugalah. Masuk je, okey awak 2 kali 4 berapa? Tak dapat naik atas kursi. Tapi tak dapat. Wani perasan tak, teknik tu memang bagus kan? Betul. Sampai sekarang kita tak perlu jari. Pinjam kawan jari, pinjam jari kawan. Sebab kita nak susun berapa. Kalau CV 5, kalau 10 kali 5 kita ada 10 je Allah bagi. Tapi sekarang saya rasa teknik orang-orang lama, otak-otak lama, guru-guru kita lama memang padu Wani kan, mantap kan? Sebab kan, betul. Kalau Wani tanya saya kan, kalau kita dah ingat CP 8 kali 5 40, 9 kali 5 45. Terus anak sekarang kalau 9 kali 5, jap ayah pinjam jari adik. Kira. Betul. Even kalau teknik-teknik sekarang pun, teknik-teknik yang orang kata percepat, belum tentu lagi
boleh guna, boleh jawab secara on the spot. Betul. Mereka perlukan jari lebihan ataupun perlu teknik-teknik dan sebagainya. Kalau yang jenis hafal tulis tu, dia orang kena macam tulis dulu, lepas tulis baru dulu. boleh yang keberapa yang keberapa. Tapi ambil masa lah, ambil masa. Keadaan lama memang insya-Allah terbaik. Itulah. Dia macam tak sama lah kan dengan ni kan. Okey. So untuk mitos tu tadi kan. Okey, sebenarnya budak-budak ni jangan give up lah sebenarnya kan. Okey. Yang penting jangan give up. Okey. Alright. So tadi kita dah banyak sangat sembang pasal mitos, pasal teknik, pasal aktiviti. Okey, pasal pengalaman cikgu sendiri. Okey. So tapi saya rasa ada satu benda yang saya rasa tertinggal, iaitu emosi pelajar tu sendiri. Betul, emosi. Okey. Contohlah kan, pelajar tu dia rasa macam aku tak boleh ni, terus automatik dia macam tak nak lah belajar matematik, susah lah matematik ni. Okey, ada tak cikgu macam mana kalau cikgu jumpa pelajar macam ni, macam mana cikgu buat nak tengok dari segi dia punya emosi dengan keyakinan dia tu? Selain pada saya tak nafikan pengalaman 23 tahun dalam tuition ataupun membimbing subjek matematik ini, kita perlu beli juga emosi. Sebab emosi adalah itu sangat penting kan? Motivasi yang kita kata sangat penting, anugerah Allah untuk kita bangkit. Maknanya kita bangkit semula. Dan antara yang sangat penting untuk emosi tadi, beli emosi tadi, bila pelajar rasa aku takkan faham, mereka terus tutup hati. Apa yang kita boleh buat? Puji mereka. Maksudnya good try ni abang, the best. Abang lagi bersemangat kan? Lagi bersemangat. Kita tak boleh condemn mereka. Bang, macam ni je ke? Jangan. Jadi bila kita emosi, kita turut memberikan negatif kepada mereka, mereka rasa cikgu ni pun sama je dengan orang yang tak bagi motivasi kat aku kan. Tak nak ni kan. Dia tak nak support lah kiranya. Ya, support. Good try. Berikan kata-kata kebangkitan luar biasa pada mereka. Ni dah betul jalan dia. Bagus abang. Abang kena effort macam ni. Boleh tak abang tambah sikit lagi abang? Kalau abang buat macam ni, abang rajin je praktis, insya-Allah A+ abang. Kita kena buat macam tu. Kita kena beli jiwa mereka dan beli emosi mereka. Yang pertama. Yang kedua, celebrate progress. Walaupun kecil kan. Walaupun kecil. Wani tengok kan ni ada jual stiker good, very good, excellent. Itu sebenarnya satu benda yang tak mahal pun. Cuma kita puji effort mereka dan kita puji usaha mereka. Sebab anak-anak ni dia nak puji kan Wani kan. Dia tak boleh kata macam aku dah berjaya tak nak puji. Kalau aku gagal marah pula kan. Kita tak nak macam tu. Kita kena beli jiwa, beli emosi mereka. Dan akhir sekali elakkan ejekkan. Cikgu terutama sekali kan? Tak boleh ejek kan. Tak boleh ejek. Maknanya simpan ejekan itu. Jangan lepaskan. Kerana apa? Bila kita selalu ejek ni, dia akan jadi satu benda yang melibatkan trauma lah. Kan? Sebab anak-anak kita ni kan, bila kita terlalu ejek, apalah yang ni asyik fail je. Dia dah jadi macam dia tak boleh bangkit dah. Sedangkan dia boleh bangkit. Apa yang kita bincang tadi, mitos tadi kan, dia boleh bangkit. Tapi dia diselubungi oleh kata-kata negatif. Emosi dia terganggu kan? Dan dia akan lepaskan melalui tak pergi, tak masuk bilik darjah. Lepas tu setiap kali ada matematik penting, dia akan membawa kepada isu-isu yang besar. Dan akhir sekali tak ada peluang untuk bangkit. Itulah, benda tu kita tengok macam simple je kan. Tapi dia macam bagi satu efek yang sangat besar lah dekat pelajar tu sendiri kan. Yang buat dia rasa macam aku boleh kan. Okey, cikgu. So sebelum kita wrap up, ada tak cikgu ada satu mesej ke ataupun satu pesanan ringkas, apa-apa pesanan untuk cikgu-cikgu dan juga pelajar serta ibu bapa di luar sana yang tengah struggle untuk pikat subjek matematik? Okey, untuk keterbatasan masa ni yang ada ni, saya nak bagi dua pesanan lah. Yang pertama ialah matematik ni bukan tentang siapa yang paling cepat kira. Maknanya kalau kita kata paling cepat kira, tak semesti betul. Kadang-kadang berlakulah careless kan, berlakulah orang kata apa, tertinggal positif negatif kan. Jadi positif negatif tapi apa yang berlaku adalah siapa yang paling sabar belajar. Maknanya kita jangan rush, kita belajar dalam keadaan konsisten. Sebab itulah dalam setiap exam ada masa menjawab dan sebagainya. Tak perlu tergapa-gapa, sebab ilmu ni kita nak kembangkan balik. Apa yang kita dapat sebagai input dan kita nak outputkan semula dan diterjemahkan sebagai grade kan. Kalau SPM ada A+, ada A, ada A-, ada B+, ada B, ada C+, ada C dan DE dan G. Okey. Jadi
Pertama sekali tadi, matematik bukan tentang siapa yang paling cepat kira. Siapa yang paling cepat habis kira, bukan. Maknanya paling sabar untuk menuntut ilmu belajar. Yang pertama. Yang kedua, melalui kesabaran tadi sebenarnya kita perlu untuk berikan minat kepada mereka. Ini tugas cikgu. Minat saya sebenarnya, saya ada 3 tema dalam pembelajaran saya sejak 2002. Saya ada 3. Saya nama sebagai MFS. Minat, faham, skor. Ketiga-tiga ini dia akan membentukkan saya sebagai jangan lari daripada tujuan asal untuk membentuk 3 ni. Tunjukkan minat dulu kepada pelajar, anak-anak, sebab dia memang ada potensi. Fahamkan mereka dengan ilmu yang betul dan tidak lari daripada skop kurikulum dan juga skor. Skor ini insya-Allah akan datang apabila mereka minat dan faham, dan inilah skor ini terjemahan kejayaan kepada mereka, dan akhirnya mereka akan menghargai kita sebagai abang mereka, sebagai guru mereka, sebagai tutor mereka dan sebagai keluarga mereka yang baru. Jadi itulah yang saya bertahan selama 2023, daripada 2002 sampai 2025, selama 23 tahun dan soal-soal lagi lah. InsyaAllah ni ya. Jadi insyaAllah anak-anak sebenarnya mampu untuk bangkit daripada kegagalan, insyaAllah. Okey, saya setuju dengan apa tadi yang cikgu punya MFS. Minat, faham skor. Dengan skor. Okey, itu memang padu habis tu. Boleh elaborate lagi ya. Okay. Alright. So, terima kasih cikgu atas masa, tenaga cikgu dan idea-idea cikgu yang bernas hari ini, yang dikongsi pada hari ini, podcast kita pada kali ini. Okay, saya rasa ramai cikgu yang tengah dengar ni mesti tengah senyum sambil tanda setuju, mesti anggut setuju. Anggut setuju kan. Okay. Alright, so untuk semua pendengar yang tengah dengar sekarang ni, jangan lupa share podcast ni, tag cikgu-cikgu atau parents yang tengah struggle dengan matematik anak, dan jangan lupa follow kami. Simpan sini dulu untuk episod kali ini. Kita jumpa episod seterusnya. Jaga diri dan terus sebarkan ilmu. Dan nasihat saya, jangan takut untuk jatuh cinta dengan matematik. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you so much. Assalamualaikum.